Dunia hari ini tidak lagi berputar di atas paksi yang sama. Kita sedang berdiri di persimpangan zaman di mana sepadan antara realiti digital semakin menipis. Namun, di tengah hiruk-pikuk kepatasan ini, ada satu perkara yang tetap menjadi nahkoda kehidupan: ilmu. Bukan sekadar deretan fakta dalam buku teks atau data yang tersimpan dalam ruang storen. Ia adalah cahaya yang bertatah di hati. Ia adalah kompas yang menentukan hala tuju ketika kita di lambung ombak ketidakpastian. Tanpa ilmu di hati, manusia hanyalah pengikut. Tetapi dengan ilmu, manusia menjadi pemimpin perubahan. Kerana ilmu yang benar tidak hanya mengisi minda, ia membentuk peribadi. Okey pelajar, ini soalan kita hari ini. Saya nak awak jawab semua soalan. Okey, boleh buat sekarang. Ibaina, awak buat apa tu? Bagi handphone tu dengan saya. Teknologi umpama pisau, bermanfaat, namun perlu digunakan dengan berhati-hati dan tidak disalahgunakan. Teknologi hadir sebagai jabatan impian. Ia memecah tembok jarak dan membuka pintu peluang yang dahulu mustahil. Apabila teknologi bertemu dengan minda yang berilmu, ia melahirkan keajaiban. Ia mempercepatkan inovasi, memudahkan kolaborasi dan meruntuhkan dinding sepadan maklumat. Namun, di sebalik kod, algoritma dan kecerdasan buatan, ada nilai kemanusiaan yang perlu kita jaga. Biarlah teknologi memudahkan urusan, tetapi biarlah hati yang mengawal tujuan. Kerana pada akhirnya, kemajuan sebenar bukanlah pada mesin yang kita cipta, tetapi pada bagaimana ilmu dan teknologi bersatu untuk memperkasa jiwa manusia. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Saya Diana Imanina dari TV PSS SMK Mersing. Sekian, terima kasih. Teknologi memperkasa generasi, zaman segala di hujung jari, biar akal dan ilmu sebagai benteng diri. Ilmu di hati menjadi jati diri, teknologi dipandu berhati-hati, dunia memenuhi virtuality. Ilmu di hati menjadi jati diri, teknologi dipandu berhati-hati, dunia mampu diri virtuality.